Assalamualaikum. Hai korang, selamat kembali ke YouTube channel Cik Man Rock TV. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, okey? Okey, untuk episod aquascape view kali ni saya nak tunjuk sikit saya punya hasil aquascape yang saya buat baru-baru ni lah. Tapi saya tak sempat nak rakam itu sebab busy kerja. Lepas tu masa tengah buat tu pun buat cepat-cepat. Jadi macam ni lah hasilnya bila kita buat cincai-cincai, guys. Okey, dekat dalam ni ikan yang ada setakat ni hanyalah beberapa ekor spesies seluang dan juga ada glowfish tu. Glowfish ni anak saya yang beli, dia suka, jadi saya letak je lah dalam ni. Dan juga ada seekor ikan mas. Ikan mas ni sepatutnya dia dekat dalam aquarium dekat office bini saya, tapi sebabkan dia punya aquarium saya masih lagi dalam proses nak buat aquascape, jadi letak dia sementara lah. Kalau korang tengok habis dia punya ekor, dia punya sirip semua habis. Ini disebabkan oleh ikan ni, ikan tebas sisik ni. Ikan tebas sisik ni kalau dia kecil, dia tak apa, dia aman damai. Tapi bila dia dah start besar, saiz-saiz mungkin dalam 2-3 inci tu, dia mula menyerang lah ikan yang mana yang dia nampak macam lemah tu, dia mula gigit-gigit. Dan ikan mas ni adalah mangsanya. Dia ada seekor lagi ikan mas hitam. Ikan mas hitam tu arwah dah. Tinggal yang ni nyawa-nyawa ikan, tapi dia masih survive lagi lah. Harap dia punya ekor dia tumbuh balik lah. Kalau ikut kan ekor dia ni kembang ni, tapi sebabkan dah kena gigit jadi gundul macam ni. Kesian kat dia. Okey, ni antara spesies ikan seluang yang ada lah. Ikan seluang jalur hitam ni ada. Lepas tu ada ikan seluang ekor merah yang saya tangkap di Cyberjaya tempoh hari. Banyak dah mati. Ni seluang-seluang yang standard lah, seluang bunga, seluang pipih yang selalu dekat sungai. Dan juga anak ikan, ini ikan apa guys? Ikan kelah ke apa ni? Kalau korang tahu boleh ID, tapi lah ikan tebas sisik ni kacau. Ikan ni saya tak sure dia ikan kelah ke ikan apa. Dekat dalam ni pun ada juga udang gorgon yang saya tangkap guna bubu itu hari. Tu dia kat dalam tu, kalau korang nampak spade dia. Spade dia tu yang warna biru-biru tu. Ni dah jadi rumah dia lah. Yang ni moss yang saya kata saya buat itu hari. Saya letakkan dekat atas tepung kelapa yang saya kutip tempoh hari, tapi habis dah. Ikan suka makan moss ni. Dia orang tarik jadi togel macam ni. Ikut rasanya bulat elok. Yang ni pun lagi lah. Itu satu lagi saya cakap kekurangan kalau kita pakai top filter pump jenis macam ni. Dia tak berapa sesuai lah untuk aquascape. So saya letak daun-daun air yang saya ambil dekat tasik itu hari, saya kumpulkan kat sebelah ni untuk mengurangkan arus lah. So mana-mana ikan yang jenis tak suka arus, dia orang akan duduk kat sini lah. Contohnya macam ikan kepala timah dan juga ikan sepilai, dia akan banyak duduk di area-area sini lah. Mana ikan yang schooling fish, dia orang suka main kat sini. Macam korang boleh tengok tu, dia akan main kat sini lah. Dan juga tu akar serabut yang saya kutip di sungai. Dan juga ni lah yang tempoh hari ni Java Fern ni dah terlalu besar. Tapi Java Fern ni boleh yang saya boleh cakap dia memang tahan lama dalam aquarium dan dia sangat low maintenance. Tu ikan kepala timah saya lah. Antara ikan kepala timah yang tinggal, kebanyakannya saya dah lepas balik. Tinggal yang 3 ekor ni lah, satu yang kecil tu. Okey, berbalik pada Java Fern ni. Java Fern ni dia sangat low tech. Dia cahaya kurang pun tak apa. Janji dia dalam air je. Jangan dia di luar air. Dia di luar air dia akan kering dan mati. Tapi dalam air dia akan maintain lah. Yang ni yang baru saya kutip tu, yang dah besar. Yang kecil-kecil tu kat belakang tu. Tu aku tengok dekat bawah-bawah tu. Yang tu yang dah lama dah. Saya rasa dah lebih 6 bulan dah. Tengok dia still elok, cantik. Yang mana yang kecil-kecil tu saya kumpulkan, saya lekatkan dekat batu. Kita lekat dia pun dia okey. Nampak tu, yang dekat situ. Yang kalau korang nampak tu dekat area bawah tu lah. Okey, ini antara hasil yang saya buat tempoh hari lah. InsyaAllah nanti saya akan, bila ada masa, saya akan buat konten macam mana saya decorate dan set up aquascape lah. Yang ni orang kata cincai je sebab nak cepat. Tu dia jadi macam ni. Yang penting kita kena ada aquasoil lah. Aquasoil ni dia bagus tau. Dia untuk
menyerap orang kata najis-najis ikan dan juga amonia. So dia penting lah kalau ada aquascape, better kena ada amonia ni lah. Okey, ni ikan blue core pasir yang saya sauh itu hari dekat kat mana tu, yang tempat yang ada tapak kaki harimau tu. Ni antara ikan ni, ada banyak dalam ni tapi kebanyakannya saiz kecil-kecil lah. Dia kecil-kecil jadi dia banyak menyorok lah. Dia kecil-kecil, bukan besar-besar tu kebanyakan. Dan ikan harimau saya pun banyak menyorok, dengan ikan tilan yang saya tangkap tempoh hari pun banyak menyorok lah. Sebab ikan-ikan spesies tu dia hanya keluar waktu gelap-gelap, tengah-tengah malam boleh keluar. Kalau time-time macam ni memang kebanyakan masanya dia akan menyorok. Termasuklah udang yang menyorok dalam tu. Ada 3 ekor lebih kurang. Kalau biasa waktu malam dia akan keluar lah. Dia akan ronda-ronda lah kat atas ni, dia cari makanan apa-apa. Contohnya macam ada ni sisa-sisa, kalau korang tengok ni biji-biji ni, ni pelet lah, pelet yang jatuh. Ikan tu akan makan lah. Tu nampak tu, di balik-balik tu, nampak. Dia akan pergi cari lah. Ok guys, inilah sedikit sebanyak penerangan ni. Saya punya setup aquascape yang terbaru lah. Macam siput ni, siput ni tak perlu banyak lah. Siput ni kutip sungai kat ni, bukan sungai, saya rasa parit lah kot. Biar seekor 2 je, sebab siput ni dia multiply cepat sangat. Dia akan beranak jadi buruk aquarium. So biar seekor 2 cukup. Dia ada function jugalah, walaupun tak berapa sangat. Tapi kalau macam ada lumut-lumut dekat kaca-kaca aquarium ni, korang nampak dia akan sapu. So dia akan jadi clear. Ni ikan seluang. Dia kalau ikutkan cantik juga ikan seluang ni, tengok. Biasanya warna ikan ni dia bergantung pada keadaan ikan tu lah. Kalau ikan tu stres, warna dia semua akan pudar. Tapi kalau dia dalam keadaan okey, dia happy, colour dia akan naik lah. Dia akan naik jadi cantik guys. Itu penting kita jaga air aquarium kita supaya ikan kita tak stres. Kalau dia tak stres, korang tengok macam contoh yang tu, nampak colour dia naik kan, merelik jadi. Macam glowfish ni, stres tak stres sama je, sebab dia dah memang glow macam tu. Inilah dia seberingkas lah mengenai aquascape saya lah, dan juga ikan yang ada dalam ni. Kebanyakannya yang saiz besar-besar sebab dia dah mula menyerang ikan lain, jadi saya terpaksa lepaskan semula lah dekat habitat asal dia. Saya lepaskan semula, dan mungkin saya akan tangkap pelbagai lagi spesies ikan yang lain lah. Dan saya akan terus orang kata observe dia orang, macam memerhatikan lah tabiat dia. Saya tengok macam mana yang sesuai untuk community fish, mana yang tak sesuai lah untuk diletak dalam tank community. Yang ni pun saya merancang untuk tangkap lebih banyak lagi lah, sebab saya cukup suka ikan seluang ekor merah ni. Nampak ikan semua aktif lah setakat ni, alhamdulillah sihat. Walaupun air dah tukar, yang penting kita kena ada garam biru, kena ada anti-klorin dan juga PSB lah, bacteria starter. Bila kita ada benda tu semua, insyaAllah kita tak perlu tunggu lama lah. Dia nak masuk kamera guys. Dia duduk tengok saya tadi. Kita masukkan dia dalam kamera, si kepala timah ni, ikan temeras ni. Ok guys, itulah dia sikit sebanyak mengenai aquascape saya. Ok, jom kita layan aquascape.